memang setiap tahun memang macam inilah keadaannya. Memang kita akan jalankan aktiviti majlis buka puasa. Assalamualaikum, saya Khairul Rahman. Cuaca yang baik hari ini. Dan cuaca yang baik ini, saya nak bawa kalian pergi ke sebuah masjid yang berusia 294 tahun. Kalau menurut Perzim, masjid ini dibina pada tahun 1728 dan seni binanya ada berkaitan dengan seni bina Belanda, Aceh dan Cina. Jom. Wow, Masjid Tengkera Melaka ni betul-betul di sebelah jalan besar. Masjid ni ada sebuah bangunan tinggi macam menara. Kereta banyak. Allahu Akbar. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh nampak ada tanah perkuburan juga. Maknanya hampir ke semua masjid yang kita pergi, apabila ianya telah pun berusia ratusan tahun, memang ada tanah perkuburan yang di kawasan masjid. Dekat sini tertulis bahawa makam ni adalah makam Sultan Hussein Shah. Kali ini saya nak bercakap tentang adab, nak mengingatkan diri saya sendiri apabila kita berada dalam masjid, sebaik-baiknya janganlah bercakap tentang perkara yang sia-sia, perkara yang lara. Ini kalau boleh lupakan dulu. Kita tumpukan ibadah kita dalam masjid, terutama dalam bulan Ramadan macam ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Selamat datang ya Syekh. Subhanallah. Allahu akbar. Barakah. Insyaallah Insya-Allah kita dapat duduk sekejap. Kawasan besar ni belakang. Kalau nak ikutkan saiz asal masjid ni sejak 1728 tu. Okey, saiz asal adalah kawasan yang ini yang utama ni je, kawasan ni. Kalau kata kat dalam saja dah 200 jemaah. Tapi kalau sekarang di luar sekarang dah 1,200. Oh, alhamdulillah. Dah lebih. Kalau sampai ke bawah semua alhamdulillah barakallah taala. Mimbar yang turut seusia dengan masjid ataupun dah baru? Dah baru. Ya. Jadi memang ada tukang yang khusus buat Untuk buat memang mimbar. seni bina yang baik berbentuk negara China. Oh. Seperti tandu yang orang Ah, China ya, ya, China ya. tu, tandu tu. Jadi dia buat ni, dia olah jadikan mimbar. Dia orang dulu kan tak ada ada mikrofon, mikrofon. Jadi dia lebih tinggi lagi daripada orang lain lah. Itu yang dia punya step tu agak ke atas sikit tu. Jadi dia boleh nampak saf yang mana belum masuk, belum penuh tu, dia ke depan masuk-masuk. Tak nampak pun atas ni. Ini baru buka eh? Ni baru dia buat lah, loteng ni. Baru dibuka. Tak dicantikkan. Dicantikkan? Dicantikkan. Kita ada 4 tingkap ni, maknanya 4 mazhab. Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Maliki. Ya. Ada 9 pintu yang ada di sini. 9 pintu yang menandakan 9 buah kampung yang ada di kawasan Masjid Masya Tengkera. Allah, 9 buah kampung. Di bawah pentadbiran Masjid Tengkera. Itu cara sebut dia, Tengkera. Tranqueira, dia ambil daripada perkataan Portugis. Portugis yang bermaksud benteng. Yang ni berasal daripada Kalimantan. Kayu ni jenis dia kayu jenis belian. Belian. Sangat keras dan tak pernah ada anai-anai masuk. Tak dimakan anai-anai. Tak makan, memang kuat sangat. Itu yang dia gunakan sebagai orang kata asas untuk kekuatan. Kat sini yang tiang-tiang ni semua kat sampai sana tu ada 16. Lepas tu yang di kolam tu ada 9.
Ada 9 ya. Jadi kalau dicampurnya adalah 25. Jadi 25. 25 ni apa Adalah 25 Rasul. Nabi dan Rasul 25. Allahu Ya Akbar. Allah Akbar. Dan di tengah tu adalah simbolik sebagai Nabi Muhammad SAW yang ada lampu. Tengah-tengah kolam tu. Sebagai simbolik Rasul yang terakhir lah. Sebagai penerangi. Kolah ni ke yang asal? Asal. Asal Kolah ni? ni memang asal. Maknanya usia yang sama? Usia yang sama. Dia mengikut pendapat orang lama orang fahir dulu. Kolah dulu dah diperbaiki lah. Maknanya dia dah ikut style sekarang lah. Bila lepas main subuh tu hari Sabtu Ahad, cuti sekolah, saya pun terkejut dengan kawan-kawan orang kampung. Masya-Allah. Kita pun terkejut nakal. Ya Allah. Zaman-zaman dulu memang nakal semua memang. Orang kata inilah pun satu swimming pool yang ada dekat Melaka. Sangat terharu lah orang juga. Sebab saya rasa ini antara tuan pengurusi yang sangat detail. Maknanya tahu setiap pembinaan, tahu jumlahnya. Ya. Tahu. Saya sebenarnya daripada arwah bapa saya. Dia jawatan kuasa masjid. Jadi ilmu tu saya dapat daripada dia. Kalau kau berniaga di luar, dia cakap tak semestinya ada keuntungan. Ada masa tu naik tu. Tapi di masjid keuntungannya berlipat ganda. Kalau Ramadan, apa orang kata yang selalu orang kata jadi trademark masjid ni lah, apa dia buat? 30 hari akan berbuka puasa di sini. Berbuka puasa. Berbuka puasa di sini hampir 100 ke 150 orang lah akan berbuka puasa di sini. Yang mana saya setiap malam berbuka puasa tu diperuntukkan RM1,000. Itu datang pun daripada infak daripada orang luar. Infak daripada orang luar. Bukan guna tabung masjid, infak daripada orang luar. Atap bangunan masjid ini sendiri dia ada 3 tingkat. Tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat yang ketiga lebih tirus. Dan di atas sekali ada replika mahkota juga. Ini melambangkan bahawa kita menjunjung ataupun menghayati atau mengamalkan kepercayaan Islam yang mana Allah itu sebagai Allah Tuhan yang paling agung. Kalau ikut cerita tuan pengerusi tadi, yang mana ketinggian menara ini cukup untuk mencapai ruang yang mana azan ataupun pukulan tabuh itu sampai ke penduduk 9 daerah yang berada di bawah naungan Masjid Tengkera ini. Baik, seperti yang dimaklumkan oleh tuan pengerusi tadi bahawa ada banyak pihak yang membuat infak melalui pentadbiran Masjid Tengkera ini. Jadi separuhnya dibuat oleh orang tempatan, ada juga orang-orang luar negara yang berinfak di masjid ni. Untuk hari ini, sedikit daripada duit infak itu mereka buat untuk membeli bahan-bahan mentah dan masak beramai-ramai untuk dijadikan juadah pada waktu berbuka nanti. Jom, saya pun nak tengok apa dia orang masak. Tahun memang macam inilah keadaannya. Memang kita akan jalankan aktiviti majlis buka puasa. Hari-hari biasa dalam 200-300 orang buka puasa di masjid. Tapi kalau weekend tu ramai. Kebanyakan ni ada pelajar-pelajar di kolej yang berdekatan dan juga pekerja-pekerja daripada Bangladesh, Nepal yang beragama Islam. Diorang digalakkan buka puasa kat sini. Berharap ramailah lagi yang buka puasa kat sini. Sebab masjid ni penuh istimewa kan, masjid tertua di Melaka. Lepas tu ramai juga yang penginfak yang sudi derma untuk khas buka puasa. Oi, begitu juga buka puasa ini. Ini kacau macam mana? Kacau je. Tapi dia tercampur tu, tak apa? Tak apa, belum masak. Kacau macam kacau dodol. Dodol pun saya tak pernah kacau.
Ini menu dia kari kambing tu bang. Kari kambing dan itu? Ish. Kari kambing. Oh, kari kambing juga. Yang sana sambal sotong coming soon. Ini kalau kat luar ni mahal ni bang dekat sini alhamdulillah lah daripada infak keliling, masak, beli bahan mentah, masak, kita jadikan juadah untuk berbuka. Alhamdulillah. Nah, ini letak mana? Panas. Khairil anami wa ma bihi yutashafa'un. Khairil anami wa ma bihi yutashafa'un. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala harapan saya untuk masa depan teruskanlah selawat ni sampai ke bila-bila, sampai ke keturunan anak cucu cicit semua. Jangan tinggalkanlah selawat ni. InsyaAllah ada berkah di kat situ. Pada masa zaman pemerintahan Portugis, masjid-masjid telah dirobohkan, tak dibenarkan beragama secara terbuka. Tetapi zaman Belanda dia membenarkan penduduk-penduduk situ mengamalkan budaya dan agama masing-masing. Which is diorang sangat berinteraksi sesama sendiri, sangat berkongsi dan sangat terbuka dari segi pemikiran dan idea untuk menjalankan kehidupan masing-masing. Jadi begitu juga yang kita nampak pada seni banner dia. Dinding 1/3, yang lagi 2/3 dalam bumbung memberi impak yang sangat dominan. Mana-mana kita pergi kita akan nampak masjid, bumbungnya sudah kelihatan daripada jauh. Jadi kita macam bagi satu indikasi yang itu adalah bangunan yang memang public ataupun awam kena pergi ataupun senang nak nak dicapai ataupun nak dipergi dari segi itu, dan memberi imej yang kuatlah untuk Islam. Masjid Tengkera tu sendiri, which is bila kita tengok menaranya ada imbasan kepada pagoda Cina. Kalau katakan pagoda, ada unsur-unsur yang kita tak boleh apply dalam seni banner disebabkan ada unsur-unsur binatang ke, naga dan sebagainya. Jadi kita diolah ataupun bersama-sama bincang dan olah influence tadi kepada unsur-unsur bunga, unsur-unsur elemen lain selain daripada binatang yang tidak boleh dibenarkan dalam agama. Kita kadang-kadang ada keraguan, kenapa ni macam China, kenapa ni macam India, kan? Tetapi dari situ kita melihat keterbukaan dan juga kefahaman mereka mengenai Islam. Islam tidak menghadkan dari segi unsur-unsur kena ada kaum perbezaan, kaum mesti diasingkan. Melayu saja yang boleh membina masjid. Sebab kalau kita tengok masjid di China sekalipun, kenapa masjid dia akan nampak macam temple, kan? Tetapi adalah benda-benda yang dia akan tapis ataupun tidak dibenarkan dibina. Perubahan macam ni terasa dia tidak bercanggah, malah mencantikkan dan memperkayakan lagi seni banner yang dia ada tu. Seolah-olah bercerita kepada kita siapakah yang sebelum ni pernah involve atau pernah terlibat dalam tu. Dalam muzium kita boleh simpan elemen, barang-barang, produk-produk artifak, tapi kalau bangunan takkan kita nak simpan dalam muzium. Jadi bangunan tu nanti akan terpisah. Jadi cuba sedaya upaya kita conserve ataupun kekalkan dan perbaiki yang sewajarnya, tetapi tidaklah sampai membahayakan dan dilihat sebagai artifak yang kita boleh banggakanlah. Alhamdulillah. Semalam saya dapat join abang-abang masjid, orang-orang kampung memasak beramai-ramai untuk menyediakan juadah berbuka. Rupanya dalam masa yang sama, ada juga mereka yang membuat latihan untuk nyanyian kasidah bersama beberapa jenis gendangan. Itu membuktikan masjid ni ada macam-macam aktiviti dalam satu masa yang sama. Begitulah tuan-tuan, cuba bayangkan
Kalau Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita, cuba tanya pada diri, apa yang kita buat pada waktu siang, apa yang kita buat pada waktu malam. Sekiranya masa-masa kita itu tidak diperuntukkan untuk perkara yang bermanfaat, pastinya masa-masa kita itu akan didorongkan kepada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Saya tak nak terjebak ke dalam perkara itu. Saya nak pergi ke majlis ilmu ni. Jom. Bila kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat masuk ke dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, perkataan pertama yang patut muncul di lidah hamba ini adalah Alhamdulillah. Satu yang kita kena tahu juga kata ulama, Ramadan ini adalah Syahrul Farah, bulan kegembiraan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Quran. Kitab Taurat diturunkan pada 6 Ramadan. Kitab Injil diturunkan pada 12 Ramadan. Kitab Zabur diturunkan pada 18 Ramadan. Wallahu a'lam. Tapi yang penting, diturunkan kitab-kitab mulia termasuk Quran dalam bulan mulia ini. Inilah bulan yang juga disebut sebagai Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan, iaitu malam Al-Qadar yang ramai orang rebut kan, Lailatul Qadar. Moga-moga kita yang ada dalam masjid ni akan dipilih oleh Allah untuk rasa kemanisan Lailatul Qadar, insya-Allah. Apabila kita Allah Ta'ala panjangkan umur dapat sampai ke bulan Ramadan, kita sebutlah Alhamdulillah. Sebut apa? Alhamdulillah. Dan biarlah ia lahir dari hati kita. Allah masih bagi peluang dalam Ramadan kali ini. Antara malam betul dalam bulan Ramadan, kalau kita baca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pada bulan-bulan biasa, baginda seorang yang sangat terkenal, sangat banyak bersedekah. Sehingga disebut sedekah baginda itu man la yakhshal faqra. Sedekah seseorang yang tak bimbang jatuh miskin. Tetapi bila datangnya Ramadan, sedekah Ramadan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh lagi hebat. Saya tengok banyak iklan-iklan untuk membina masjid, untuk renovate masjid, untuk baiki masjid. Sebenarnya, yakinlah, mana-mana tabung yang nak bina masjid, pasti akan siap masjid itu. Tapi satu soalan yang penting, ketika siap itu, duit aku ada tak dalam itu? Program Titipan Kasih Kembara Cita Masjid pada kali ini kita menziarahi masjid, sebuah masjid tua yang berusia hampir 300 tahun. Setiap inci, setiap ruang masjid ini dibina dengan serbu satu maksud dan hasrat yang tersirat. Dan kita lihat bahawa keunikannya didorong oleh perasaan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semuanya daripada tiang, daripada pintu, daripada tingkap, daripada bumbung, daripada reka bentuknya semuanya bercirikan Islam. Dengan berteraskan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, sempena bulan Ramadan yang mulia ini kita dapat menyatukan penduduk dan seluruh masyarakat Kampung Tekera untuk hadir ke majlis yang mulia pada hari ini. Bagi sesiapa yang inginkan sejarah, yang ingin lebih tahu, lebih mendalam tentang Masjid Tengkera, maka datanglah beramai-ramai, tak kira dari khusus ni penduduk Melaka dan amnya seluruh Malaysia. Datanglah, saya menjemput sekalian semua hadir dan kaji sejarah di Masjid Tengkera. Saya bertuah kali ini kerana dapat menemu ramah seorang pengerusi yang serba tahu tentang sejarah malah seni pembinaan masjid ini. Seperti 63 anak tangga, rupanya simbol kepada usia Rasulullah SAW. 25 tiang, rupanya simbol kepada 25 Rasul.
dan 9 pintu masjid mewakili 9 daerah di bawah naungan pentadbiran Masjid Tengkera. Saya percaya ilmu pengetahuan ini kalau tidak disampaikan, malah pula sikap-sikap malas anak-anak muda untuk mengambil tahu, ianya akan hilang begitu saja. Saya percaya bahawa ini perlu disampaikan, perlu dipanjangkan. Dan kita, orang-orang muda, semua perlu rajin untuk mengambil tahu. Jadi kalau kita amati, kita akan dapat rasa betapa mahalnya setiap sejarah yang ada pada satu-satu masjid. Seperti yang saya pernah kata, ke mana saja kita pergi, bukan sekadar melihat. Sebaik-baiknya kita menghayat. Assalamualaikum.